Assalamualaikum. Hi, good morning guys. Ni kita orang ada mission. Sekarang kau apa? Tunjuk sikit. 6.37. 6.37 pagi. Kita orang ada mission nak buat. Tak adalah mission pun. Kita nak pergi apa nama? Apa nama dia? Pasar Tani Stadium Shah Alam. Kat stadium lah. Itu dulu lah kat stadium. Sekarang ada dekat Giant Shah Alam rasanya. Setelah kita mana pun nak pergi tempat baru. Masa setahun sekali je pergi. Pergi Shah Alam pun boleh kira berkali. Beli baju raya juga kat Shah Alam. Kan last year kita pergi jaga Shah Alam kan. Ya kot. Itu kan budak Shah Alam. Budak Shah Alam. Kita nak pergi pasar tani sebab ada orang mengidam. Bahaya. Nak makan ni kepok leko Nova tu. Sedap. Leko Nova, nasi kabu. Kita orang pergi pagi sebab kalau keluar lewat kan sampai sana lewat. Panas. Itu panas. Bawa baby pula. Exit 1.3 km. 5118. Hari tu panas kan. Kita dah bawa kipas lah. Tengah charge kipas. Hari tu as in setahun lepas kot. tahun lepas kot. Ya waktu kita pergi tu I tengah pregnant juga kan. Okay, 800. Exit. Oh sorry. Exit ni yang atas tu yang. Ya. Okay lah, see you guys ke sana. Kita dah sampai. Ya, masih agak gelap lagi lah. 6.53 kat situ. Ni sekarang jam 6.53. 6.53. Masih awal lagi. Masih awal lagi. Tapi dah ada orang ramai tu. Macam kawan I muka dia. Kawan lain dah. So, macam mana kita nak turun ke? Turun je lah. Turun. Tak, you lah tu lah. Cuma you lah je lah. You nak susu tak? Kan nak bagi air. Mana tunjuk sikit you lah. Yalah. Kau kita beli cepat, balik cepat lah. Jom lah. Okay. Sebentar tak ramai orang ni. Okay. Right. Tempat parking pun masih banyak yang kosong. Saya baik datang awal. Itulah. Sebab tak susu lagi. Betul. Nak pakai kaset nah. Mami bagi ni. Nah. Cepat. Kita kena pergi beli apa? Kepok leko dulu. Bukan. Nasi kabu. Memang ada ke? Ada. Kita mission nak cari nasi kerabu. Nasi kerabu tu yang nasi kerabu yang kita beli hari tu? Ya. Ya. Jom. Dia nak pula pakai topi. Ke dia masih mamai? Ya. Ni pasar, kira pasar pagi lah kan? Pasar tani. Pasar tani ke ah? Saya dulu selalu datang. Ya. Tapi dulu saya jual air ni ikut nenek saudara. Tapi yang tu pasar malam. Tapi ada juga lah. Dia pegang kan ni? Dia pegang tak apa. Tak tu. Tak apa. Boleh je. Boleh Cok merah. Ada apa kat sini?
Mas. Oh, dalam tu ada parking ke? Belakang sana. Ya. Belakang sana. Kita masuk ke sana lah. Weh. Baru nak set up tadi. Rasa macam mana ni? Tak apalah, kita tengok lah ada apa. Orang kata kalau ini rezeki bangun subuh, ada rezeki dia. Makan kat sini. Patut rasa. Rasa cuma air tu kat rumah. Ni nak beli apa ni? Apa? Ni nak makan apa? Tak dengar? Ni nak makan apa? Hai. Ni bawang. Nampak lah tadi. Ya. Tengok. Banyaknya ni. Jadi punya pasal pagi. Tengok saya. Petang kan? Aku manis lah. Sedap kan tu. Ya, tak goreng lagi, Cik. Boleh kok. Manilah tu. Ni apa? Ni nasi lemak bukan. Cari tak jumpa. Tak tanya orang. Oh, kita pusing. Oh ya. Ni roti nan. Ni dia nak roti nan. Kau itu ibu buat roti nan. Ya. Ya. Dah baru buat roti nan. Ya. Sedap kan? Cuma banyak ingat sangat kan. Lepas tu Dah lah roti nan. Lepas tu esok tu I buat apa lagi? Esok tu Itulah. buat nasi Arab lah. ni memang tak dalam fasa Ikut yang acah diet kan. Memang akan kurang lah. Ya, ini. Yelah. Sama lah. Ya nak makan apa? Famous tak? Ni, Ha. baru nak buka ni. Ha. Baru nak batu siap-siap. Nak batuk siap. Tak tahu. Nak batuk siap. Famous tu. Orang kata batu sampai bukit. Tak tahu bukit mana. Dia orang batu. Tak tahu sampai bukit mana dia orang batu. Okay, insyaAllah lah. Kejahat. Setelah sini Air soya gula merah. Kenapa macam baru tahu lah. Ya. Ya. Tak mesti suka sebab you cuba. suka gula Melaka kan. Ya. Oh. Nak Maaf kalau ada. Maybe boleh try. Ya. Nak minta kat gambar siap. Tunggu set up. 2. Oh. Siapa budak comel ni? Siapa budak comel ni? Dia seorang yang tak mandi. Iya ke? Dah mandi Tak orang lain. Taklah. Jangan asyik orang lain. Orang lain. Jangan buang yang. Dia dah mandi. Yes. Finally. Turn kita. Perempuan merah putih pun. Ya, kejap. Merah putih 2 dah banyak. Taufan merah 2. Soya cawan 1.
Orang gula putih. Merah. Dia kan nak nama Nutri. RM9 eh? Mila. Tak sekali. Ini Nak. belakang. Wah ni. Ni kan. Ya bang? Ni 3 kurang mana ni? Satu 4 tahun besar. Ni guna pen apa? Jais. Okey. Yang kau nak guna apa? Guna merah. Guna putih. Buat guna merah. Guna merah ni bukan. Berapa kurang manis 4 putih? Ayo. Yes. Apa dah? Wih, sedap duduk sini. Apa? Kena kipas. Ya. Tu tak You bawah. sit Selamat. down. Okay, sekarang kena. Cari. You nak makan apa? You nak makan nasi kabu. Cik nasi kerabu. Pastilah tak Makan mahu. sama je lah. Yeah. Kan cik lain kan, kena batu lain. Yeah, do you want to sit? No. 1, 2. Ini berapa dia? Yang ni 1 kilo RM10. Dia tak ni kan? Terima kasih. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Oh, ini sedap. Ini ada nonas. Air soya gula Melaka. Haa. Sedap kan? Tak mana letak pilih ni. Oh, ini sedap lah. Tak lah, you suka gula merah. Ambil kat mak keluar. Nak macam Kuala Pelih. Mana nasi kerabu ni tak jumpa. Susah. Soi, you know. Nasi ambeng kan, nasi ambeng. Apa yang Tak makan nasi ambeng. Jalan-jalan ni jumpa benda yang mak. apa yang batu panjang tu? Jom kita tengok. Nasi ambeng kot. Apa? Nasi ambeng. Tak ni. Oh, tu nasi. Ni nasi kerabu tu. Mana? Oh, ni lah. Tak ni ke? Ni ya? Selain. Lain pula. Bukan eh? Sekejap, saya tengok. Oh, sorry. Sekejap, you duduk sini sekejap lagi. Ha. Sekejap dengan you ajak. Nak pergi reki dulu. Let's go. Sit. Sit down. Jom. Let's go. Tam. Bukan mana? Bukan yang tu. Kan? Dia yang mana? Dia warung mek benda tu. Signori kan? Nasib baik tak ada orang bos. Itu dia. Berapa ringgit ni nak beli? 5 pieces RM2 eh. Yang Dia ada berapa? beli RM5. Ikut lah. Lucu lah semua Mana? Mana? Batu tak ada. Bayar.
Nak beli yang Ha? yang frozen ke? Ikutlah. Ni yang sira ni. RM5 boleh? RM5 sambal lah. Ya. Panas tak bagi dia? Terima kasih. Panas ya? Panas dia. Mari tiup lah. Nanti dah tubik dah apa kan? Okey, sekejap. Sekejap lagi. Mesti nak beli tu sekali ke? Okey, nanti. Ini satu Dengar. 17. Ha? 17. 17. Cari harga lain. Tujuh belas tepat. Okey. 17 tu. Asin. Sip dah. Lama. Assalamualaikum. Panas je mah. Tak ambil tiup Nasib baik kebab pokok leko tak ramai orang, tak kena beratur macam dekat air soya tadi. Dia nak pusing cari nasi kerabu. Besar tempat ni. Tak jumpa. Ya, baby. Kau nak beli je nasi kerabu tu? Tak tahu. Bahan dia pun ada lagi. Mana? Bahan bukan tempat apa? Oh, tempat jual baju kan bahan dah. Sini makanan only. Kita pusing kat sini pula. Kau kasih. Sorry. Dia duduk boleh? Jangan dia nak tukar satu. Ni duduk ya. Kopiah. Nasi kerabu satu, nasi dagang satu. Cik dagang satu. Bungkus makan? Bungkus. Cik dagang. Sekali. Boleh. Boleh kan? Fish. Apa tu? Nampak tengok tak dapat. Bantanya dua, solok daging makan ke solok? Lagi kah? Okey, sudah dua je. 18. Ya. Tumpang. Satu eh? Ambil tadi. Okey, terima kasih. Sorry. Apa? Kopiah beef mac. Mat. Kopiah kuah. Oh, kopiah beef mac. Kat sini, makasih. Open. Iya. Apa dia beli apa? Sok keria. Cok keria nak beli ya? Boleh ya. Kakak. Nak apa nak? Lagi nak nak. Tadi kan? Ya. Saya nampak macam baju lebih kurang ya tadi. Ya. Ya, lalu nanti tengok dalam video ni ada. Alamak. Kau pisang nak? Let's go. Kuih pisang. Cuk pisang RM3. Pisang RM3, cempedak.
Terima kasih. Dah boleh pulang kot. Dah. Banyak. Dah ke? Dah kot. Lagi lama lagi banyak. Dia kata nak cek nenas tu apa? Nenas saya kat mana tu? Nenas tu tak nampak dah. Belakang sana. Kau mana sana? Sana. Rasanya kita akan gerak pulang. Kita tak jadi beli nenas. Ada satu buah kan. Dulu dekat rumah Tok Wan lah, belakang rumah Tok Wan. Ya. Jambu putih. Pernah makan jambu putih? Jambu putih. Ha. Sekarang tak jumpa dah. Jambu Sedap kot jambu tu. Dia bukan jambu air yang jambu putih. Jambu air tapi kalau putih tau. Dia jambu susu lah namanya. Harus sedap gila. Saya Google. Nak jambu sama bikin jambu je. Jambu susu. Ini belum tu. 15 apa? Nak ah? RM8 lah tu? Ha? RM8. QR ada ke? Ada. Nak yang mana? Sekejap. Dia nak yang mana? Dia pilih lah. Mami yang pilih. Dia nak yang mana? Strawberry tak? Okey tak? Ah. Capybara. Thank you. Oh, you are. Nah, pegang. So, kita nak balik dah. Panas gila. Sekarang pukul apa, Di? Pukul 8.25. 8.25? Tadi kita sampai pukul 7. Sejam 5 minit. 7 ke? 7. Kulit hitam lawa kak. Itulah. Tak boleh warna hitam. Tiba. Sakar dia biru cantik. Ni you dapat juga ni. RM8 Kira hari tu beli macam 15 je. Yang dekat Giant kan. Giant. Kiri kanan? Kiri kan. Tak boleh kanan kan. Okay, one way. Bismillah. Okay, recap apa yang kita beli ni. Recap Mat. Yelah, kita kena recap. Tadi beli apa mula? Taufu fa. Taufu fa yang kena beratur panjang tu. Taufu fa. Lepas tu kopok leko. Nasi kerabu, nasi dagang. Apa lagi? Dagang, lepas tu ni. Popia. Popia. I beli popia Big Mac. Ya? Yang tu I tak sempat rekod tadi. Popia lagi. Rambutan. Pisang goreng Pisang goreng dengan cempedak. Cempedak I beli tak? Beli. I nampak pisang goreng. Itu je banyak ke Lepas tu dengan belon luar ni. Capybara ni. Tapi tadi nasi kerabu yang you nak beli macam Tak ada kan? sebab patah balik tempat yang sama balik. Ni kuih mu. Tadi nampak nasi. Tak ada kat sini. Tapi dah pusing, tak jumpa je. Macam ramai gila. Ya. Masya Allah. You nak susu? Jom. Okey. So, kita nak balik. Balik lah. Tapi kiranya dalam sejam setengah lah. Tapi macam puas hati kat lah sebab setahun sekali datang, so beli banyak. Sebab kalau datang setahun sekali tapi beli dekat nasi kabung dengan pokok leko je macam tak berbaloi. Tak berbaloi, baik kita beli banyak. So hari ni tak masak lah. Ya ke? Ya ke tak masak? Iya kot, tapi kalau rajin buat donat ni. Dah lah beli
kita beli awal apa Mana apa? makanan untuk ni. Oh Malam makan apa? Macam tu. esok nak puasa Allah, okey. Dah mengamuk dah adik ni. Ni susu. Dia tak susu lagi. Okey. See Bye-bye. you on the next video. Bye-bye. Ciao. Bye-bye. Assalamualaikum.